Pergi Melaka. Asyik nak pergi Melaka dengan siapa? Baba. Dengan Baba lagi? Umi. Umi. Dengan? Kakak. Kakak. Okey, jom kita ambil kakak. Jom. Ayah, kita nak ambil kakak. Mana yang kat situ? Kakak yang namanya hujan. Jadi batok. Nanti batuk. Batok. Abang dah namanya hujan. Ni dah sampai yang pertama. Hanan Karani. Kita orang dah sampai. Oi, banyaknya barang. Kat mana? Tu seketol lagi. Dia tengok buat apa tu? Panggil kakak Anom, Hanan. Asyik. Anom. Cepat sikit. Kita nak pergi mana? Pergi Melaka mandi kolam. Makanan. Yeay, lambai semua. Kita nak pergi mana kawan-kawan? Melaka. 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 Okay, hari baru hujan. Jadi kita kena slow-slow je. Kejap adik. Bagi abang lalu dulu. Nanti lemah. Banyaknya air. Nampak depan sana pun ada air. Banjir kan? Bila kenapa dinosaur ni kat sini? Dinosaur nak mandi kolam. Airnya jumpa juga laut setelah sesat. Kita baru sampai, kenapa dia cakap selamat jalan? Dah jumpa lagi. Inilah Pantai Puteri. Puteri Harbour. Iskandar Puteri. Di belah kiri kan? Turun tengok kan? Siapa awak? Saya Acik. Okey, kita kat mana? Kita dekat Puteri Kasina Chalet. Jom kita explore apa yang ada dekat sini. Acik, kat belakang tu ada dinosaur lah. Acik, sama tak dengan dinosaur Acik? Sama tak? Sama tak? Sama. Tak. Okey, so Kashina ni macam ni lah. Sini ada chalet dia. Dan di sebelah kanan ni ada Pantai Puteri. Di seberang ada jalan besar. Tanpa kita buang masa je, kita pergi kolam. Jom kita main. Let's go. Ya, sedih. Jalan. Ni boleh masuk ke sini? Oi, ada mangga kat sini. Tu apa tu? Oh, surau. Surau cantiknya dia punya mural dia. Bulat-bulat kan? Berharap. Let's go. Mana kolam dia, Asyik? Mana dinosaur, Asyik? Wah. Sama tak macam dinosaur, Asyik? Sama. Wah, nampak tak ada cruise tu? Kejap lagi Bandi. Sabar, kita jalan-jalan dulu. Wah, potong. Apa itu apa? Apa tu, Asyik? Dia dah sampai ke kolam. Dia dah sampai kat cruise.
Selalu kita tengok kat YouTube kan. Pakcik yang bagus. Tengok pakcik kompet klip kat sini. Kasina Sheila ni luas juga. Dia ada Sheila kayu, Sheila cabin Sheila. Kat belakang ni pun ada Sheila juga. Oh, ada orang mandi dah. Sekejap lagi kita join, okey? Nasi nak mandi tak? Nah, kejap lagi tukar baju, okey? Inilah rumah kayu tu Wah, adik, kat sini pun ada kolam lah, adik. Sabarlah. Dia ada 3 kolam. Ini kolam kedua. Sana kolam ke? Sanalah kolam ketiga. Sana kolam ketiga. Sini kolam kedua. Agak-agak dia kat sini dalam tak? Ini rasa kat lepas. Mana adik? Adik pun rasa. Adik nak mandi kolam yang mana? Yang sini? Asyik nak mandi sini? Semoga Allah permudahkan rezeki kita hari ini segelas air mengalir. Amin. Air apa? Air pancut. Sambil mandi kolam sambil berdoa. Mana dinosaur? Jom tengok dinosaur. Wah, besar tak Asyik? Sama lah dengan Asyik punya dinosaur. Jom tukar baju dulu. Jom. Rumah kayu tapi pakai pintu unlock. Duduk elok. Pintu lock tu. Ha, security door. Baba sini pun jadi slide. Cantiklah rumah ni, kakak. Kan? Tak apa-apa. Adik bolehlah mandi sini. Tempat ni cantik. Ada buat-buat kampung. Ada kolam. Ni ada kafe. Tapi tutup. Ada kafe. Kawan adik. Mana adik? Upin Ipin. Ya, ada. Orang dah pusing jalan-jalan satu chalet. Nanti kita orang bawa tengok laut pula. Masuk bilik dulu. Okey, ni rumah kita lah. Ada berapa bilik? 2 je. Ni bilik Umi Baba, ni bilik kita orang. Nak tengok bilik kita orang tak? Jom. Okay guys, ni bilik kita orang. Jadi dia bagi aircon, almari. Kita nak pergi pantai. Adik nak pergi mana? Pergi mana kolam? Sabar, kita pergi pantai dulu, okey? Let's go. Mana dinosaur? Abang kita panas. Abang kita orang Macam manalah dia buat dinosaur ni? Adik, sakit dah tangan nanti. kat pantai Putri. Jom main pasir. Lari, slownya. Ha, betul. Papa boleh. Hello. Dah kenapa Bani? Ada kebanci. Ya Allah, masuk mata kan? Nanti tu. Ada menang-menang. Yeay.
jatuh. Lagi adik, cepat. Lagi, sikit lagi. Lagi sikit. Hari ni kita nak keliling lompat jauh. Ini pun. Lari. Jauh sangat kakak. Asyik pula lompat. Oh, yo. Peserta ketiga. Kita jalan-jalan ambil angin pantai. Pantai apa kakak? Puteri. Pantai Puteri di Islam. Pantai Puteri ni terletak di Melaka Tengah. Macam tahu geografi. So kita nak cari coconut shake ke, kalau ada cendol ke. Bapa nak pegang. Baik kakak bawa. Nak pegang apa? Teks kakak. Oh, berat. Pegang dua tangan. Yay. Jalan. Yay. Aduh sangat. Lagi. Baba, abang nak pegang pula. Ada nak pegang pula. Dan baru. Meal kit untuk anak-anak single. Asin apa? Air masak. Kita cari kat bilik dulu lah. Kau asyik nak tidur ke tak nak mandi kolam Nak mandi kolam ke tak nak? Nak main kolam. Jom. Ya, bapa nak pergi pagi tak jalan raya. Okey, betul. Baiklah, saya akan pakai. Jangan risau. Macam tu. Ngamuk tak bertempat. Lari! Agak-agak Anum pokok ketapang ni berusia berapa tahun? Besar gila ha. 100 tahun. Wish. Kakak rasa umur dia berapa tahun? Besar kan? Tengok. 25. Subhanallah. Kolam tu kena tutup. Kita terpaksa pergi kolam jalan terus. Saya baru nak masuk air. Kasina Shele. Jom kita mandi kolam. Let's go. Jom. Lihat tinggal je handphone tu. Oh, dekat atas tu pun ada. Tak, cruise tu masih ramai orang kakak. Kita pergi yang tengah-tengah. Asyik mengantuk ke? Kat mana? Kat dinosaur. Sekejap, Umi ambil Asyik punya pelampung. Ami nak pelampung Ami juga anak. Ami nak pelampung juga. Ambil pelampung. Ini masuk kakak. Tu kat luar. Mana? Lupa lah kita. Malu tak ada. Okey. Dah boleh dah? Okey, dah boleh dah, dah boleh. Tonjek je, tonjek kan. Okey, Asyik kira 1 2 3. Cepat turun. Cepatlah kakak. Sekejap, sekejap. 1 2 go. Okey, turun, silakan. Jom. Lagi pula. Cepat.
Asyik, bagi dia naik kat atas tu sikit. Seronok tak? Kerana kolam dia dalam tapi best. Kolam main nampak-nampak. Nak lagi. Asyik tak takut ke? Allah Allah. Dia tarik baju kakak. Tu boleh. Okey je. Dia okey je. Jom. Kita berang sana sampai ke sana. Boleh. Lagi nampak. Jangan sampai kepala awak masuk dalam air je. Okey, go. Lagi. Okey, dah sampai. Lagi sikit lagi. Bagi saya pula. Okay, ready? Go. Okay, Baba jaga. Buat sendiri. Lap muka dia. Kalau macam tu. Ha. Habislah. Boleh tak, Nan? Ana tak pegang bawang Tengok, asyik dinosaur tu keluarkan air dari mulut dia. Ha. Wah, takut. Kita pergi dekat tu pula. Dekat apa? Kapal. Dekat kapal pula. Jangan jumpa patung. Wah, ada kapal lah kat sini, adik. Adik nak naik kapal tu tak? Besar kapal ni. Tu kapal. Wah, macam ada kapal. Ada kapal. Okey tak, Nom? Atina. Sekejap. Bagi apa tu dulu. Dah start mandi kolam. Nak pergi mana tu? Nak turun. Bahaya kat dia sini. Okay. Malam ni kita makan malam. Kita orang ada nasi goreng kampung, ikan siakap, nasi oren, cincang, air pendikan dengan cikang. Sedap tak? Sedap. Berapa per 10? 10 out of 10. Oh. Sebesar. Tapi gambar sebelum tadi tak sempat ambil. Adik, jangan sambal tu. Belum tak ambil. Alhamdulillah, selesai makan. Jom kita balik. Rumah. Balik bilik. Oh, tidur pula. Tidur stay. Lepas dinner kita buat apa, Hanom? Kerja rumah. Siapkan kerja rumah dulu sebelum kita pergi kenduri esok. Bukan esok kenduri. Kenduri hari apa? Ahad. Kenduri Ahad. Kerja apa? Isnin sekolah ke? Ya. Aku mau ni air ni kira nama kolam. Ini kolam lagi ke? Tak, kita nak mandi pantai. Tapi pantai ni tak boleh mandi. Kita nak main pasir. Nak main pasir tak? Kita main pasir dulu, lepas tu kita sarapan lah. Kita mandi Sekejap, kolam. kita tunggu. Good morning. Assalamualaikum. Alah, hai. Boleh. Ini dimulakan dengan
pasir. Lepas main pasir, kita orang nak sarapan. Mana ni? Pergi sarapan. Kita makan dekat pantai, cukup bawah. Asyik main apa? Main pasir. Boleh ke main pasir? Boleh? Nanti macam dalam Nanti kalau kotor macam mana? macam dalam mata. Jangan masuk dalam mata. Okey, kita dah nak check out. Kita akan menuju ke mana korang? Berlimau. Bukanlah ke Kelebang. Semua okey lagi? Adik okey? Okey. Okey, tapi dah mengantuk kan? Yang belakang okey? Okey, jom kita pergi cari coconut shake dah. Korang ni apa korang? Kalau korang tahu. Ish, besar kakak. Tapi memang macam kapal selam kan?